Din. Ah. Ah. Aduh. Haus pula. Si aku je solat dekat rumah ni. Alah-alah je sebelah. Saya pergi. Lalalala. Aku mana ketat tadi? Ke aku mana lepas tu aku tidur? Aku tak tahu dah aku ni. Alah-lali macam gitu. Aku tak tahu lah dalam tu kat mana. Stopnya. Main game sekejap. Mana kita? Hello guys. Yes. Weh, kau masuk tak? Alamak. Aku sebenarnya mana? Aku tak sahur. So maksudnya aku tak sahur dah tadi. So nanti maghrib aku ni okey. Okey, kita mesti main ya dua. Ya dah. Himi. Mana kita pergi rumah? Alamak. Rumah tak ada kedai tu ni. Biarlah. Makan dulu. Lepas tu minum. Nasib. So aku kena say alam sekejap. Okey, dah say alam. Pukul 4:05 minit. Kita sahur. So, pukul 6. Masuk subuh. Pukul lepas ke solat, kita tidur siang. Tidur siang pergi pasar Ramadan. Yes, so. Yeay. Makan. Lupa beli minuman. Yum. Jaganya. Alamak. Solat solat jamaah dulu. Solat jamaah subuh dulu lah. Pergi pasal Ramadan sekejap lah. Pasti kau buka pintu. Ya, yo. Akhirnya hari ni dah puasa Ramadan yang kedua. Sambung next part. Okay, bye.